Okey, assalamualaikum doktor ya. So hari ini saya ingin menerangkan sebuah aplikasi yang cukup bagus untuk anda gunakan jika anda buat sebuah website ya. So aplikasi dia panggil Elfsight lah untuk anda masuk ke pelbagai widget ke dalam anda punya website. So hari ini kita memberi penerangan bagaimana untuk masuk widget ni ke dalam Canva. Sebelum tu biar saya terangkan sikit apa tu Elfsight ni lah. So Elfsight ni harga dia boleh gunakan percuma. Okey, saya boleh supply dia gunakan percuma di mana kalau anda menggunakan free saja, anda dapat satu widget saja dia masuk dalam anda punya gambar, okey. Jika anda bayar RM5, anda dapat 3 widget dengan 5 kali view. Nanti orang tengok 5,000 kali, dah tak boleh tengok lagi lah. Ini kalau 200 kali, tak boleh tengok lagi. So ini free ya. So untuk permulaan boleh pakai yang inilah. Kalau contoh anda punya gambar website punya baru start, biasa mungkin satu hari 20 orang, 30 orang kan. So sebulan tak sampai 200 orang, kita pakai yang ni. Tapi bila dia dah bagus, anda boleh pakai ni. Kenapa saya cadangkan anda pakai benda ni Okey, jom. So yang pertama jika anda nak buat benda ni, anda kena pergi ke aplikasi benda ni lah Elfsight di sini Okey. So daftar mudah saja, anda login daftar pakai Google dah boleh dapat. So bila anda daftar dia akan keluar macam ni benda. Benda macam ni So anda akan lihat katalog yang diberikan di sini Aku tengok banyak katalog. So macam-macam jenis katalog ada Anda nak buat untuk anda bisnes, anda nak masuk nak PDF kan anda punya embed file Kadang-kadang tu Yobi tak ada kan, kita boleh embed, kita boleh embedkan dia, buat form boleh berpuluh-puluh beratus-ratus ada katalog di sinilah. Okey. So artinya anda boleh gunakan benda ni memang bagus cuma pembayaran je lah. Bila anda nak menggunakan secara maksimum kena bayar bulanan yang saya tunjukkan tadi. Okey. So hari ini saya nak tunjukkan bagaimana anda nak masukkan satu application ke dalam anda punya website lah. Kadang-kadang kita perlu kasih satu orang kata memudahkan kita punya pelanggan di website satu sistem atau tools untuk memudahkan mereka. Sebagai contoh, saya menjual sebuah hartanah atau properties. Okey. So saya nak mereka tahu kalau buat calculation ni persennya berapa bulanan kena bayar dalam anggaran So supaya mereka mudah sampai tak kita buat nanti mereka dah tahu ni kemampuan saya nak bayar setiap bulan. Mereka jumpa anda nak bincang macam mana boleh tak bincang benda ni so kita perlu kasih So sebagai contoh kami calculator lah Okey, calculator ni ada empat macam-macam empat dah Setelah flooring anda nak buat tiles, ini perumahan, ini atau shipping, okey anda buat shipping berapa, car rental ada buat car rental berapa kena bayar bulanan, anda boleh adjust semua di sinilah. So hari ni saya nak bincang tentang mortgage calculator Okey, so kata saya pilih ni benda saya akan klik ke sini. Semua sistem dah sama saja anda pilih mana biji bersama. So anda akan pilih ke sinilah semua Alright, contoh setelah contoh sini okey. Kita dah siap semua ni, kita akan continue with template. Nampak ni. Okey, untuk template, anda ada bahagian sini ada ni bahagian nampak ni. Okey. So, anda ni ada load amount, interest rate semua nak masuk lagi kuantiti lain boleh masuk. Masukkan image ke apa ke, heading apa semua boleh masuk di sini. Anda boleh try and error lah. Okey. So, kedua anda punya monthly ni boleh masuk, monthly payment, nak calculation apa boleh masuk lagi, namakan dia Semua boleh buat dan try and error juga. Okey. Alright. So, ini adalah cara untuk anda memahami So result session ni dia book a meeting anda terus boleh open link untuk masukkan anda punya URL WhatsApp anda atau call anda. So bagus benda. Nak book a meeting atau kita ubah call kami, hubungi kami Okey, ada bahasa Melayu So hubungi kami, boleh ditukarkan juga. So anda kena try error. So open link, klik, dia tengok boleh, dia tanya pada anda, dan WhatsApp anda boleh buat anda punya produk anda lah. Sebab untuk property dia banyak memerlukan banyak orang kata WhatsApp atau call lah, betul So ini monthly payment bayaran bulanan, so anda boleh tukar ayat ni bayaran bulanan apa boleh tukar contoh So alamak, cantik pesan lah. Bayaran bulanan okey bayaran bulanan macam ni semua boleh lah. Okey contoh, setelah anda siap semua ni, anda dah cantik, anda boleh publish di sini. Anda dah tulis boleh tukar bahasa Melayu ni. Ini semua boleh tukar ni So kita publish, saya dah tunjuk lebih lanjut dah So kita kena select yang free lah kita free satu
Okey, so akan keluar benda ni, dia embed kod ke dalam kalau adanya website-website seperti Blogspot ke atau WordPress kita embed lah. Kalau share link, kita gunakan link ni kat sini. Yang ini kita akan masukkan ke dalam kita punya Canva. Okey, kita akan copy link, kita masuk dan kita akan type the application apps di sini embed. So ini saya dah buat tutorial dah untuk gunakan embed ni. So anda boleh lihat pada video di bawah ni nanti. Video-video kita ni. Klik embed, anda sini, anda paste, anda enter. Bam, dah ada. Okey, ni dia. Okey. Sudah ada satu untuk kita nak padamkan connection ni kan. Kalau nampak kita padamkan, kita hilangkan dia, kita tunjukkan ni je. Apa boleh lah. Kita nampak macam real lah. So, artinya ini anda boleh gunakan untuk anda punya laman web untuk mortgage atau kekiraan pinjaman. Kita tukar semua ayat dia boleh tukar. So, ini caranya. Okey. So, terdapat banyak-banyak aplikasi di sini. Okey, dah habis, kita tutup. Okey. Hanya satu je lah dapat. Kalau gunakan free, hanya dapat satu saja. Okey. Kalau anda nak tadi, kena bayar dia punya pricing tak 5 atau 6, anda kena bayar lah. Okey, ni dia. Okey, kalau betul anda serius mau dari sana ni, anda kena ambil lah. RM10 ni ke, RM50,000 cantik lah. RM10 sebulan. So, kalau anda bayar tahunan, anda boleh kena bayar berapa, anda kena check lah nanti. Ini cara dia. Jika anda berminat lah. Jika tidak berminat, tak apa. Kalau nak, Google free satu lah. Kalau contoh ada 2, 3, 4, Google ada banyak Google, ada Gmail ada banyak kan. Buat 5, 6 akaun Gmail, dapat dah 5 kan. Betul. Tapi 200 view sajalah. So, itu pro and kontra dia. Alright. So, artinya anda dapat memberikan satu penerangan yang bagus kepada anda punya pelanggan di menggunakan website Canva untuk okey. So, saya lanjut sikit contoh lain lagi. Kita nak masukkan contoh kita punya macam-macam lagi kita nak masukkan kita punya social. Kita mungkin nak orang kata feedback-feedback TikTok kita boleh masukkan juga, social butter kita masukkan juga dalam kita website. Itu pun nama anda. Nak tunjukkan video YouTube channel anda boleh masukkan juga. Semua boleh masukkan. So ini Elevate memang salah satu aplikasi cukup bagus. Jika anda modal boleh gunakan, tak ada guna yang free saja temporary. Untuk anda buat benda ni. Saya guna free juga kebanyakannya. Cuma saya ambil satu sajalah yang RM5 untuk dua, yang untuk 5,000 view sajalah untuk test setahun, murah lah kan. So ini cara yang kami gunakan. Alright. Okey, assalamualaikum sejahtera. Anda faham bagaimana gunakan ni? Okey, jom kelas lain lagi lah. Banyak tips and tricks di Canva. Assalamualaikum.